Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke GCN Motor. Bersama saya lagi Hakim dari GCN Motor. Alright, so hari ni Hakim nak buat korang review sebuah naked bike daripada enjin CP3, iaitu tak lain yang bukan Yamaha MT-09 V3. Alright, so motor ni dibuat pada tahun 2022 dengan harga jualan kita hanya 42,800 saja dan minima deposit serendahnya 100, anggaran bulanan 7 tahun hanya 700 lebih saja. Okey. So motor ni full aksesori dan macam-macam ada lagi. Alright. So tanpa lengahkan masa, jom kita ikut Hakim, kita review sedikit ada apa dengan Yamaha MT-09 tahun 2022 ni. Let's go. Okay, so daripada segi belah depan memang lampu dia asal V3, keluar projector macam ni lah. Right. Kemudian dia dah tukar sekali dengan aftermarket punya windshield. Okay. So dia dah tukar sekali add-on dengan Pia horn lah. Right. So bahagian tayar depan dia dah pakai brand daripada Brightstone. Okay. Brightstone Sport S22 lah. Right. So bunga tayar depan ada lagi 80%. Right. So color motor memang asal dan keadaan rem asal lah. Okay. So daripada bahagian handle pula dia dah menggunakan CNC punya lever brake dan lever clutch. Okay. Sekali dengan CNC Rizoma punya side mirror lah. Alright. So spacernya dia dah pakai Ohlin punya damper. Okay. Kemudian kalau korang tengok daripada bahagian crash bar, dia dah pasang EMS punya crash bar dan ada 3 pasang lagi LED spotlight. Ada EMS, LED aftermarket punya lah, atas dan bawah. Okay. So kalau korang tengok daripada bahagian tepi, motor ni dah kena featuring dengan Austin Racing punya slip-on exhaust lah, sistem. Okay. Nanti kita payung bunyi untuk korang. So far motor condition memang tip top, color motor memang cantik lagi, bebas accident lah. Okay, so tayar belakang pun daripada Brightstone S22. Right, model Batlex. Tayar belakang ada 80% lagi. Kalau korang tengok motor untuk model V3 ni, dia memang datang set dengan quick shifter lah. Right. So jom kita tengok mileage motor ni baru berapa. So mileage original motor ni hanya 39,000 sahaja guys. Okay, motor dah siap dengan N-Star punya phone holder lah. Okay. So bunyi Austin Racing memang syahdu lah guys. Right. So tahun 2022 Yamaha MT-09 CP3 V3. Right, dengan harga jualan kita hanya 42,800 saja dan minima deposit serendahnya 100, anggaran 7 tahun hanya 700 lebih saja. Jadi mana yang korang tengah cari MT-09, dekat kita ada sebiji model V3. Jangan lupa cepat-cepat grab tau. Alright, see you next video. Jangan lupa like and support video kita. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.